Itu amalan pengasihan agung. Amalan pengasihan agung itu semua Ustaz akan gabungkan antara amalan Nabi Musa dengan juga amalan Nabi Yusuf AS. Kedua-dua amalan tersebut, Nabi Musa mempunyai kewibawaan. Mana Musa ni kalau dia bercakap, dia berdepan dengan umatnya, dia mempunyai wibawa yang paling bagus, paling tinggi. Dan Nabi Yusuf mempunyai kecantikan yang paling tinggi dan semua. Jadi ini merupakan satu gabungan antara Nabi Musa dengan Nabi Yusuf. Sebab itulah dikatakan pengasihan agung dan semua. Gabungan kedua-duanya. Dan juga di samping itu juga dan semua, iaitu pengasihan yang ada pada Rasulullah SAW merupakan khatamun nubuwah. Nabi Rasulullah SAW adalah merupakan Nabi terakhir. Maka gabungan kepada tiga-tiga Rasul ni tuan semua, insya-Allah apabila tuan-tuan amal, semua makhluk akan kasih pada semua, bukan setakat manusia saja tuan semua, bahkan binatang-binatang. Ustaz nak bagi kongsi satu tuan semua. Pada tahun 1977 banjir besar berlaku di Kota Baru. Jadi nak beritahu tuan semua, amalan ni memberi kesan, bukan saja memberi kesan pada makhluk lain, manusia, tapi memberi kesan juga kepada makhluk lain. Sewaktu banjir, rumah Ustaz tenggelam air, Ustaz sembahyang di atas pangkin ataupun katil. Sembahyang, sewaktu tak sembahyang tuan semua, lipan tanah tuan semua, sebesar lebih kurang satu kaki tuan semua, yang besarnya masuk melalui kain Ustaz dan masuk sampai ke dada Ustaz. Ustaz pegang lipan tersebut. Bayangkan tuan semua, kalau lipan tanah berbeza dengan lipan biasa. Kalau lipan biasa dia gigit kita, dia sengat kita sakit saja tuan semua. Tapi kalau lipan tanah dia gigit kita, memang kita akan membawa maut tuan semua. Tapi lipan tersebut berada di dada Ustaz pegang sampailah Ustaz selesai sembahyang. Ustaz buka bab macam tu tuan semua, maka lipan terjatuh, satu benda pun tidak terkesan pada badan Ustaz. Bukan kasih Ustaz kebal, tapi tuan-tuan semua, pengasihan agung ni akan menyebabkan bukan setakat manusia saja kasih pada kita, bahkan binatang liar, binatang berbisa pun akan kasih pada kita, insya-Allah tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan, apatah lagi kalau tuan-tuan gunakan untuk dalam bisnes tuan semua. Bisnes kita, orang atas, orang bawah benci pada kita orang bawah, orang atas benci pada kita, orang tak suka pada kita, kedai kita tak laku, kita ada banyak produk yang tak laris. Tuan-tuan harus guna, paling guna tuan-tuan ialah pengasihan agung, pengasihan Nabi Musa, pengasihan Nabi Yusuf dan pengasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah.